Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last Minute Podcast bersama saya Amar Sufiali. Hari ni aku happy gila guys, sebab aku dapat dua orang sahabat aku ni untuk duduk sama-sama, so korang boleh tengok Syahrul Rizwan dan Piu Riz ataupun Haris Ismail. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat-sahabat abai-abai kita. Waalaikumsalam. Oh. Jawab serentak, ada chemistry. Alright. Okay, kita nak borak santai je, tapi kita nak ada message dakwah lah. Kita nak kebaikan tu sampai kat setiap orang. Sebab apa Ustaz? Sebab saya selalu fikir, kalau saya letak objektif dunia semata-mata kat depan, kalau benda tu tak tercapai, dah gagal. Tapi kalau kita letak agama kat depan, orang kata nak tonggang agama ke, tapi tu yang kita kena bawa kan. Agama lah tu kena tonggang. Jadi kalau tak berjaya pun apa dari segi duniawi punya side, tapi kita yakin benda tu dah ada kira-kira di sisi Allah. Benar. Itulah kelebihan, the power of agama. Okay guys, kita terus direct Azhar, kita borak ni kan. Ustaz, apa khabar sihat? Alhamdulillah. Syukur. Cuma saya nak nyampuk sikit boleh? Boleh. Sebab suka juga tunggang agama tu tadi kan. Kalau kita dari satu sudut, kita sembelih, sebab kita lepas ni raya Korban pula. korban kan lepas ni kan. Raya korban. Kalau kita kira kan, kenapa Allah SWT bagi tahu lepas sembelih tu, yang lagi besar, yang paling gemuk, warna putih, apa benda semua yang sempurna, tanduk semua kan, untuk apa? Kerana dia akan kembali pada hari akhirat nanti. Bikuruniha wa ash'ariha wa azlaf. Mari dengan kuku dia, dengan bulu dia, dengan apa kan, dan menjadi tunggangan kita. Orang duk kata, ni jual, contohlah, ni jual baju Islamik ni mesti tunggang agama. Kita tanya balik, nak tunggang apa yang Allah bagi masuk syurga? Kita bukan mempergunakan agama, tapi kita ambil dia sebagai cara kita ke syurga. Orang duk kata tunggang tu memang kalau yang jenis jual agama tu memang parak lah. Itu kita kena hentam. Tapi kalau orang yang jual tudung, orang yang jual baju macam kita ni kan, surah konsep ni, kita buat benda-benda macam ni, adakah benar ini tunggangan agama? Jadi kau tanya diri kau balik. Adakah benar kita panggil? Jadi topik kita hari ni. Tak. Itu saja je, macam sebab lama dah kan kita nak bercakap kat benda ni. Nampak macam kau duk kata ni lepas hijrah, mulalah start jual kopiah. Kopiah ni pakaian Nabi. Baju ni pakaian Nabi. Saya berubah, ni lah jalan saya. Nak suruh saya buat apa? Ni lah benda dia. Alright, boleh sambung. Sila sorry. Okay, itu saja. Ustaz dah gulungkan tadi kan. Geram pula. Okay, Abang Syarul. Kita dah lama tak jumpa sebenarnya. Abang pun sibuk. Sekarang apa abang punya update terkini? Update terkini. Dia bila bercakap ni rasa nak garaukan suara. Dia bunyi kat sini kan. Oh, tapi hari tu saya bercerita kat siapa? Kebanyakan artis-artis ni, pelakon ni, sebenarnya dia orang ada satu tone suara yang kan, yang garau, macam suara Piu, suara Ustaz kan. So memang suara tu buat-buat ke? Ya. Bismillah. Alhamdulillah, tak ada apa pun. Sama juga memperjuangkan yang untuk kata tunggang-tunggang kan. Saya pun kena kat Zat baru ni, sebab kita dah masuk line Facebook semua kan. So dekat Facebook ni ramai yang crowd lain sikit kan. Tunggang, adalah 2-3 komen tunggang selagi boleh kan. Tapi benda tu kita dah hadap 4 tahun lepas lah. Dah jadi kebiasaan kan. Dah kita masukkan dalam otak kita, dia dah masuk dalam kepala kita. Kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa lagi kan. Sebab tu jugalah 4 tahun 5 tahun kita duduk macam ni. Sebab pakaian kan, sebab pemakaian kita tu kan. So bismillah. Apa bang progress terkini sekarang, macam mana? Okay, Alhamdulillah. Itulah hebatnya Allah ni kan. Kadang-kadang kita fikir 2-3 bulan lepas saya duduk cakap buang susah. Ada hari ni. Ada juga kan. Selesai masalah tu. Selesai masalah-masalah tu. Kadang-kadang kita rasa masalah yang kita hadap tu, saya selalu fikir, ada abang selalu cakap, selama yang kita ada masalah ni, Allah dah selesaikan yang sebelum-sebelum ni, kita lupa. Bila ada masalah sikit ni, kita. Tapi itulah sebenarnya cara Allah nak suruh kita dekatkan. Itu dekatkan. daripada surah Duha kan? Saya dengar ada orang, Ustaz Hana Ataki lah, saya dengar dia punya video tu. Dia kata surah Duha tu, yang ada ayat tu Allah bagi tahu yang dulu kau yatim, siapa yang beri segalanya kepada engkau kan, surah Duha kan. Kalau Ustaz boleh
Kita cuba tengok ayat tu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau tengok daripada bahagian yang tu, daripada awal dulu kita tidak ada apa-apa. Allah SWT lahirkan kita ni dulu, masa kita buang air besar tu pun mak pun cuci. Jangan kata nak buat bisnes, jangan kata nak kahwin. Allah yang memberikan segalanya. Kalau kita tengok kat situ, ada ulama suka menyebutkan konsep man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, kenal asal dia, tak ada asal kita tak ada. Betul. Allah jadikan. Asal kita miskin dulu. Kecil-kecil pun ada duit, account bank tak ada, apa tak ada. Allah bagi hari ni duit banyak. Dengan apa dah banyak. Dah sekali cukup semua kan. Alhamdulillah ni tuan apa ni Amar dah ada kedai, entah dah ada kedai. Syarul masya-Allah dengan jualan skincare dia, Kabila tu, semua Allah bagi jalan daripada kosong. Jadi kalau ada orang nak tanya ataupun dia nak sedikit gusar, dia kena ingat dulu kau macam mana dulu. Mari daripada mana kau ni? Kau memang lahir hebat dah. Tak. Semua lahir pun dalam keadaan yang hina, dalam keadaan tak ada apa-apa, kosong. Fikir pun tak boleh. Itu duduk jerit-jerit kita ada anak sekarang kan. Makan pun kena suap, baju nak pakai, pampers pun pakai. Allah jadikan kita sempurna hari ni. Walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan anak Adam. Sampai hari ni. Jadi saya duk fikir susah-susah sangat lah. Banyak Tuhan duk bagi kita duk fikir susah-susah. Tapi kalau kena time berkait dengan wang ringgit sikit kan, kita cerita kalau sebab ni tanggungjawab, nafkah dan sebagainya, bisnes cabaran. Bila time ada yang slow, kita memang terasa. Tapi jangan lupa mensyukuri apa yang telah diberi. Tuhan bagi banyak kat kita, alhamdulillah. Cukup. Takut jadi podcast saya seorang. Dengar ni. Saya ada beberapa soalan, Ustaz. Sebab soalan-soalan ni kita nak, di samping kita borak-borak santai ni, pengisian tu boleh sampai pada orang. So antara soalan dia, topik yang kita boleh bincangkan adalah benda yang selalu orang pandang benda ni ringan atau pandang enteng kat satu perkara ni, tapi sebenarnya benda tu besar nilai dia. Kalau semua-semua lah masing-masing, Abang Syarul, Puris, kalau boleh share dari korang punya point of view, apa yang korang rasa dalam kehidupan seharian ni yang sebenarnya benda tu nampak kecil tapi sebenarnya besar impact dia. Kita mula dengan Abang Syarul kita dulu. Ustaz kita dah tergulung kalau kehidupan saya sekarang ni yang ada isteri, anak, dia lebih kepada akhlak kita dengan keluarga. Ramai orang hari ni, termasuk saya lah, kadang-kadang benda tu dia jadi fikir satu benda yang contohnya, okay, kita ada business, so kita buat sistem macam-macam untuk business, kita spend kita allocate budget untuk business. Tapi bila datang keluarga kita ni, nak buat benda tu agak susah. Jadi dia mula datang berkira, ini tak boleh, itu tak boleh kan, nak spend ni tak boleh. Saya lah masa tu. Jadi benda tu dia ramai kita dengar hari ni, ramai orang baik dengan orang luar, tapi dengan keluarga sendiri dia jadi sebaliknya kan. So benda tu saya rasa benda yang remeh bagi setiap orang, tapi dia semua bagi impact besar. Betul. Benda tu ada dalam hadis juga, Ustaz kan, yang Nabi SAW beritahu aku yang macam mana? Nabi SAW beritahu khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarga dia. Jadi saya ada tambah sikit. Ada lagi. Saya suka yang masa hari tu kita duduk borak kan, Ustaz ada cerita yang kenapa kita ni nak kena saya suka yang tu, ambil duit yang ni, duduk rumah, siapkan maid, siapkan orang kerja untuk driver semua, driver apa semua, dan kita pergi buat kerja dakwah. Benda tu betul, Ustaz. Kadang-kadang bila satu masa yang dulu bila saya mula hijrah tu, kita hanya fikirkan kita nak diri kita saja, tapi tak siapkan keperluan-keperluan yang sepatutnya, nafkah
kepada isteri kita, anak kita, menyebabkan dia ni tergapai-gapai. Benda tu dah berlalu, tapi sekarang ni saya tengah cuba nak buat macam tu. Mana tahu kan, satu hari boleh bagi duduk. Amin. Allah Kita mudahkan. buat kerja agama, insya-Allah. Tu lah, benarnya kita nak belajar juga. Saya rasa antara kita ni yang kita nampak yang paling hebat yang berjaya ustaz kita lah. Betul. Macam tu. Dia paling padu lah. Kita nampak sekarang ni. Mungkin ustaz boleh share Ustaz. Macam mana Ustaz sebagai satu orang ustaz, lepas tu selebriti, lepas tu kahwin pun dengan selebriti, keluarga pun macam selebriti. So macam mana ustaz manage business ustaz, agama ustaz, dan menjadi rijal ni, lelaki yang boleh bagi pada keluarga tu. Alhamdulillah atas apa yang Allah kurniakan pada kita semua. Sebelum saya cerita pasal saya pernah ada satu kali tu kontak dengan Syarul. Saya tanya, entah macam mana strong. Sebab entah lepas berhijrah ataupun kita kata lepas buat usaha agama ni konsisten terus. Kita mengagumi antara satu sama lain dengan cara yang kita sendiri tak pernah tahu. Saya kalau dengan bos kita bagi nampak produk tu cantik dan setaraf antarabangsa, dia ada look. Sebab tu masa Gucci buat, bila dia punya ada satu Gucci buat time dia ada campaign dia, dia lalulah kita kat Facebook, kat Instagram ni. Jadi kita tengok apa yang Amma buat adalah satu perkara yang ada cita rasa tinggi. Cuma tinggal lagi Allah angkat setinggi cita rasa tu. Sikit lagi Allah angkat lagi, nanti orang semua akan hidupkan pemakaian ini. Kita semua kena admit benda yang Tuhan beri. Sebab nak cari, ingat senang nak cari head of fashion designer. Pening kepala. Nak bagi dia faham rasa kita, nak bagi gambar tu cantik. Ini semua memerlukan kepada pengalaman dan Allah kurniakan cita rasa. Dan benda kita nak sampaikan pula ustaz, dia bukan benda mudah. Kita nak sampaikan macam mana agama ni cantik, style ni kan. Susah sebenarnya. Orang spam beli barang-barang ni LV 10,000, main kat Kopiah mahal RM15. Hai, jangan cakap gitu. Ini you nak pakai berjumpa Tuhan ni. Nak pakai beli yang mahal. Benda ni pun boleh jadi kita nak borak juga. Kenapa bila bab agama je mesti nak borak? Macam bukan kata you all je, saya kena. Dia kata, semalam kita jemput satu orang penyanyi, bayar 8,000 satu lagu. Tapi ustaz punya 2,000 je lah. Kata, dengar dulu. Kalaulah kamu nampak dia boleh bagi sedikit kegembiraan pada ketika dia menyanyi tu, saya juga belajar apa yang saya nak sampaikan ni dengan penuh keikhlasan saya mari. Bukan pada ilmu kita charge, tetapi kalaulah satu orang, kita bukan nak perlekeh mana-mana orang, tidak, tapi biarlah setaraf. Macam contoh Syahrul pergi buat dakwah, ambil kira dia datang daripada background yang macam mana dia perjuangkan. Dia boleh berhenti buat beberapa benda dan dia teruskan dakwah. Hargai itu. Itu tak dapat dibeli oleh wang ringgit, tak dapat dicari dalam kedai-kedai. Itu mari daripada Allah SWT. Jadi jangan rasa kita pakai pakaian agama, kita bawa image agama, janggut panjang ke apa, ini semua lekeh dan murah. No. You jangan main-main dengan kita. Jangan main-main. Benda ni saya tak suka. Sebab tu antara keizahan orang-orang yang ada kekuatan ilmu agama ni ataupun orang yang buat dakwah, dia tak takut pada siapa pun dah. Mana takut kalau tengok orang dakwah, kat mana dia tak pergi? Negara Syiah masuk. Di pelosok-pelosok masuk, Israel pun ada. Di lubuk-lubuk negara yang kita rasa macam tak ada orang Islam, mereka ada di situ. Bergerak seluruh alam. Ini petanda apa? Marilah orang macam mana pun, ni kerja kita. Kita tak murah-murah nak pergi US, kita boleh pergi. So kalau tanya OG yang mana, geng-geng paling OG, this is the OG one. Pergi mana-mana pun call, Assalamualaikum, ada tak jemaah di US? Ada. California ada. Hollywood ada. Jadi sebab tu kata jangan memurahkan agama yang Tuhan beri pada kita. Jangan. Patut kita angkat lagi. Ni jadikan, patut Syahrul ni kena bagi grant government ni, bagi depan. Kita join sekali lepas tu. Tapi nak cakapnya, hargai orang. Perubahan. Saya pun selalu cerita pasal ustaz tau. Bila kita dengar macam mana ayah ustaz kan, tunjukkan yang agama ni sebenarnya power. Orang agama ni sebenarnya kaya. Bila kau kaya, kau boleh bantu orang. Ustaz cerita
ayah Ustaz beli kereta 7 biji kan, bagi masjid, bagi orang semua. Jadi benda tu sebenarnya satu benda inspirasi yang very powerful lah. Islam ni tak lekeh, power. Tapi berbalik pada soalan saya Ustaz, macam mana Ustaz sebagai rijal ni dengan keluarga Ustaz, macam mana kehidupan Ustaz? Saya pertama sekali, alhamdulillah ayah banyak bagi contoh yang baik. Sepanjang saya hidup tak pernah kita susah dengan adanya ayah saya ni. Semua bahkan lebih. Pada usia yang berapa tahun, ayah saya dah bagi saya kereta sebiji yang mahal, 130,000 lebih pada umur 20 tahun lebih. Tapi sepatutnya saya bayar bulan lah. Cuma nak cakapnya ayah bagi dan mudah, banyak mudah. Jadi dulu kita tak nampak, kita duk nampak sedap lah. Oh nak telefon, minta. Tapi bila kita jadi ayah gini, kata hebat ayah aku. Betul. Rumah beli, kadang tak berapa baik, tapi bukan saya, ayah saya kan. Dia beli rumah kat depan Septaling tu. Masa PKP, rumah tu lah bergerak jadi masjid. Dipanggil apa nama? Markaziat. Orang tak ada duit, macam dah pagi-pagi dah macam apa, wakil rakyat. Ni masalah apa? Kaki sakit. Ni masalah apa? Bayar bagi. Jadi sebab berkat. Bila orang kata apa maksud berkat, yang ramai orang tak cerita. Berkat ni maksudnya banyak. Boleh ditafsirkan sedemikian. Jadi kalau kita nak buat bisnes, jangan duk aim kecil-kecil ni. Kita buka dalam KLCC. Kita buka yang terbaik. Lalu orang ada mindset, tak apalah sikit asalkan berkat. Tak biarlah banyak tapi berkat juga kan. Dia sikit dan berkat tu dia ada kontra. Sebab apa? Sikit boleh jadi berkat, tapi maksud berkat tu banyak. Zaid dia panggil. Penambahan berkat ni. Jadi kalau kita nak buat bisnes hari ni, jangan aim kecil. Tanam cita-cita yang besar. Kita sendiri pun kena very strong. Orang nak cakap apa, orang tak boleh buat apa bila kita financially very strong. Macam hari ni orang duk kata, ustaz-ustaz tak boleh lah pakai kereta mahal. Kita beli Mercedes, kita pakai Ferrari, kita pakai. Bukan kerana kita nak supaya dunia ni dah tak jadi apa pun pada kita. Kalau siapa nak ambil pinjam, ambil kereta, guna, pakai. Tak ada langsung kesian ke, dia pakai tayar macam, tayar rosak, tukar tayar. Ni hasrat kita. Jangan jadi lembik, jangan jadi sikit-sikit je. Saya keluar jemaah kan, saya takkan bagi satu orang pun korban. Saya bayar. Berapa hari nak keluar, kita keluar 40 hari kita bayar. Biar kita kuat, orang lain tengok. Dan benda tu Ustaz nampak dekat ayah Ustaz juga kan. Dia lah pioneer benda ni. Kita kata dia ni steady. Hari-hari keluar masa tu, masa belum boykot McDonald, KFC tiap hari. Siap ada lebihan 3-4 bungkus lagi lebih kan. Kita buat. Jadi saya kata kena jadi macam ni. Baru kita ni orang tak tak bercakap dengan kita. Nak bercakap apa? Tak ada apa you boleh cari buruk pasal. Kurang kita tu ada lah, mestilah. Tapi keduniaan kita ada supaya tidak mengefek pada kita. Mungkin kita ada banyak. Syarul kalau ada 100 juta, nak lempar 2 juta buat masjid, ada kisah? Ambil sekarang buat. Kita tak ada kisah. Kereta, siapa jemaah nak pakai kereta, ambil ni Velfire 3 biji, pakai sampai jahanam pun pakai. Kita beli baru kalau rosak, kerana banyak. Jadi berkat kita kena ambil definisi yang tertinggi adalah banyak. Walaupun kalau lah kata sikit, ianya ada kerahmatan atas duit tu. Bukan kata nanti orang kata ni duk cakap berkat banyak, dah kan sikit macam mana? Rahmat Allah bagi juga. Syukur atas apa yang dikurniakan. Tapi jangan selesa. Kerja keras. Macam ni kan, saya dah ajak lama dah. Sebenarnya saya nak bagi tahu pada semua orang yang ada kat sini, kita akan ada kolaborasi. Sampai mati kolaborasi ni. Sampai mati tu real. Kita nak pakaian agama dikedepankan, diangkat kedudukan. Orang-orang yang berjuang untuk agama, yang mana berhijrah, betul-betul tukar hidup dia, kita utamakan. Kita doakan sebagai satu contoh pada kita semua. Tu saya lah. Saya rasa Ustaz, soalan tadi tak jawab ni. tak jawab ke? Sebagai seorang suami, dia pusing. sebagai seorang suami ni, macam mana Ustaz? Yelah macam tadi Syarul kata nak bagi kat keluarga, so kita akan sibuk dengan berniaga. So kita nak jaga amal lagi bulan puasa ni. So macam mana Ustaz personally? Macam saya tengok konten Ustaz baru ni dengan Nilofa kan. Nilofa kata apa, Ustaz ada rutin Ustaz sendiri. So macam mana Ustaz punya tips untuk kita orang yang duk, yelah Ustaz kata nak kaya, kita duk busy tapi amalan ke laut. Macam mana? Macam kita cakap tadi, bila kita keluar kerja kan, kita kena nampak benda tu berkat. Itulah keberkatan banyak ni. Sebab apa? Bila kita dapat banyak dengan cara yang betul, kita cater semua tau. Isteri di rumah nak makan apa, lebih daripada apa yang dia nak, kita supply.
dia perlu bantuan di rumah, apa sahaja, nak mengemas ke apa, yang mana benda tu khilaf, dia boleh buat, dia tak nak buat pun tak apa. Kita sempurnakan. Anak-anak pendidikan kita bagi yang terbaik. Sekolah jangan sekolah biasa-biasa. Kalau kata tak mampu tak apa, tapi kena simpan azam untuk itu. Just, saya sendiri, saya pun kena terima kasih kepada semualah. Ayah, isteri. Terima kasih kerana banyak benda kita belajar. Kita jangan ego untuk cakap kita belajar daripada orang yang mungkin isteri ni dia adalah ahliah kita. Tapi kalau dia ada kebaikan dari sudut bisnes, kita belajar. Jangan biar peluang. Tengok macam mana dia buat. Oh gini. Faham lah. Tu kita boleh, kita tengok tu dan kita sendiri buat. Saya pun start company. Kita tengok, kita buat, kita belajar. Dalam masa yang sama kita manage. Macam sekarang untuk pembukaan outlet berapa ramai orang jalan, saya yang lead lah. Staff saya lead. Kecuali yang ranking besar, yang gaji 10,000, 15,000, itu kena ada sama-sama punya pandangan lah. Tapi kalau setakat yang management wise, kita lead. So operation company kita buat. Dan selepas lama-lama, ni penting satu saya nak cakap, jangan tukar-tukar nature bisnes ni banyak sangat. Kejap ni buat ni, kejap ni buat ni. Jangan. Buat satu. Lama Allah akan bagi jalan yang orang lain tak nampak. Itu memang, itu dia punya tips gist lah. Macam mana nak start bisnes. Jangan duk ikut-ikut ni. Sini viral-viral jangan. Tengok kita tengok siapa-siapa kita bagi satu nama. Syarul Ridwan dah berapa lama dah meniaga Kabila Skincare. Alhamdulillah okey. Berjalan. Tuan nama kita baju berapa lama sekarang ada kids collection lagi. Bermaksud apa? You nampak tu sikit buat buka, topi. Allah buka. Jadi jangan gopoh nak lompat dan mengalah cepat. Kadang-kadang tu buat yang tu lah. Buat yang ni lah. Jangan. Fokus. Tapi macam mana Ustaz? Macam soalan saya tadi, macam mana pula bila kita nak push, nak fokus, nak growkan benda tu, tapi kita akan sibuk. Tapi satu point Ustaz kata tadi, kita nampak benda tu pun salah satu ibadah keberkatan untuk keluarga itu kan. Kalau dapat banyak tu, insya-Allah bahagian tu ada dipanggil berkat. Bila dah ada berkat, kita nak bantu komuniti Islam ni mudah. Bila Allah bagi banyak, contoh dapat job satu kan, Ramadan ni book 30 hari kita buka puasa, kita bayar untuk buka puasa kan. Kita cari manfaat dalam agama. Syarul banyak lagi cerita ni dah tu. Saya rasa nak tambah sikit daripada apa yang Ustaz cakap kan. Saya rasa ada dua benda. Yang pertama ni, nak bergerak kita ni, dia kena memakai pakaian ilmu ni. Nak bercakap dengan Ustaz ni, dia kena ada ilmu. Contohnya lah, saya dulu 4 tahun yang lepas ni bergerak tanpa ilmu. Bergerak tanpa ilmu maksudnya kita tak pergi kelas mengajar, kita tak ada guru kan. Saya lah masa tu. So dia banyak buat keputusan mengikut hati. Kita rasa benda betul. Sangka-sangka betul. Jadi untuk berjaya lah saya rasa kena ada ilmu dari segi bisnesnya, dari segi agamanya. Dan macam Ustaz cakap tadi, jumpalah orang macam mana sekalipun kita tak takut. Tapi kita akan takut kalau tak ada ilmu ni. Kan? So mungkin tu satu benda yang besar kot. Kena mencari ilmu tu. Bahagian menambah. Kalau kita tengok antara terbesar dalam agama, dia berkait dengan duit juga. Contoh Allah SWT berfirman, bukanlah duit tapi sebahagian besarnya duit. Contoh, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah kata, kalau aku boleh bangkitkan satu orang manusia daripada mati, you hidup balik, apa benda you nak buat? Sedekah. Duit. Sedekah. Orang akan takrif sedekah banyak, tapi yang the very common understanding, duit harta. Kita bagi sedekah. Sebab apa sedekah? Benda ni akan bantu banyak dalam amalan soleh kita. Jadi sebab tu kalau orang tanya, cari duit untuk apa? Nabi SAW bukan miskin ya. Nabi SAW adalah seorang yang very stable income. Even ada unta merah 2 ekor kalau tak silap. Dan juga rumah ada 11 biji at one time. Mana ada orang, kalau hari ni you kata saya ada 11 biji rumah, orang miskin ke? Tak. Ada kereta Ferrari 2 biji, miskin ke? Tak. Stable. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jadi kita ambil persepsi,
yang mana yang mampu, yang mana Allah SWT bagi dah jalan ni kan, buat betul-betul dan target tertinggikan apa yang lebih adalah satu perkara berkat dalam tu. Tertinggi maksudnya macam tadi ayat Quran tu, kalau Allah bagi bangkit balik, apa nak buat? Aku nak sedekah, nak jadi orang soleh. Itulah bang, macam kita pernah belajar juga kan, posisi kita tu kat mana kan. So bila kita jadi kaya, posisi kita dalam Islam, kita menyumbang sedekah, zakat, infak apa semua kan. Jadi macam abang cakap, maknanya pentingnya ilmu. So maknanya bila kita buat tu, kita tak rasa kita ni lost, jahat ke, dunia sangat ke apa semua kan. Macam PO lah sekarang. Walaupun kita tengok dia bisnes juta-juta, tadi dia tunjuk sale, tadi tak ada. Ni maknanya dia tahu apa dia buat. Dia clear apa dia buat. Bukannya sekadar duniawi semata-mata, dia tahu apa benda yang dia buat. So ilmu tu penting dalam apa yang kita nak buat. Okay bang, soalan kedua terus. Kita pun takut panjang sangat. Best kita borak ni. Seminar Ustaz. Sebagai seorang selebriti. Okay. Dua-dua lah sama ni, Abang Syarul dengan Ustaz Aris, Biris. So you guys selebriti dan you guys bawa image agama. So korang rasa benda tu satu beban yang berat tak? Sebab kalau kita tak bawa, kalau orang yang tak bawa agama ni, orang langgar je apa dia nak buat kan. Macam hari tu kita bincang pasal business loan bang kan. Macam abang pun, Ustaz yang saya cakap tu, dia bayar rumah bulan-bulan tapi dia tak duduk sebab rumah tu dulu dia ambil dengan loan konvensional. So maknanya dia nak bawa agama dalam kehidupan ni, beban lah. Tu tak boleh, ni tak boleh. Nak buat business loan konvensional tak boleh, ni tak boleh. Jadi macam mana Abang rasa benda ni beban stres tak? Semua tak boleh ni kan? Tapi itu pujian untuk Syarul lah. Sebab sebenarnya kalau bincang dalam fiqh, ada bahagian yang dibenarkan kalau kata kita dah tak ada tempat tinggal. Macam contoh anak kita, isteri kita duduk kat rumah tu, kita memang tak mampu rumah lain tak? Jadi ada bahagian yang boleh kita duduk di situ. Sebab apa? Dia menghilangkan tanggungjawab yang lebih besar. Masa kita buat tu kita tak tahu. Kita mungkin dalam keadaan jahil kita. Tapi Syarul, shout out to Syarul, sebab boleh keluar, boleh bayar lagi. Itu kebanggaan. Susah Ustaz. Bukan murah, 3,000 lebih pun. Gaji satu orang lah tu. Okay, bagi Syarul cerita. Macam mana bang? Stres ke? Dia stres juga, tapi dia Allah SWT, dia berkait juga macam yang kita bagi tahu tadi kan. Berkait dengan bila orang memandang agama ni murah. Bila saya buat iklan nak jual rumah tu dalam keadaan yang sedih, so komen-komen dekat TikTok, itulah dulu apa nama elok-elok yang ni, lepas tu so dia banyak benda yang negatif. Bila kita cakap pasal agama je, murah. Agama je miskin kan. Jadi macam Ustaz baru ni jual kereta, ada orang cakap ada juga, tapi kita pusing kot lain lah. Ni mesti family punya lah, bapak belikan lah, apa semua kan. Tak apa, kita tak terkesan dengan perkataan. Macam tadi Syarul sebut, dah 4 tahun lah kan. Dan sebenarnya portraying agama ni adalah dengan cara kesederhanaan. Walaupun kita ada banyak, kita tak suruh berlagak. Itu cerita lain tu. Kita disuruh bersederhana, tapi dalam masa yang sama kita kuat. Bagi Syarul sambung sikit tu. Apa tu soalan dia? Lupa dah. Okay, dia susah lah tu. Macam saya bagi tahu tadi juga, kita rasa susah waktu tu, tapi Allah selesaikan. Bila Allah selesaikan tu, dia rasa macam ya Allah, dia tu best dia tu kan. Itu benda yang kita nak sangat-sangat. Pada waktu macam contohnya sekarang ni, saya sampai tak tahu nak buat apa kat rumah tu. Orang nak beli, lepas tu tak jadi beli, saya pergi cuci, nak buat macam-macam, tapi last sekali biar macam tu je. Sebenarnya bab yang macam Ustaz bagi tahu tadi memang betul. Saya dah tanya Maulana Ilyas berkaitan dengan rumah tu. So dia kata benda yang kita buat tu di waktu kita tak tahu. So macam mana kita nak tu duduk je, lepas tu ada bayaran-bayaran macam mana, sebab kita tak tahu benda tu kan. Tapi saya masa tu kita Josh kita berkobar-kobar dengan riba ni, berperang dengan Allah. Kita jadi takut. Kita duduk rumah tu. Itu yang terbaik. Sebab tu kata dia dah buat yang terbaik. Sebab tu kata hebat Syarul. Alhamdulillah Allah bagi. Betul lah. So maknanya kalau soalan tadi tanya
tak terbeban. Jawab soalan. Betul lah tak terbeban ataupun stres ke kau nak bawa agama tu, tak boleh, berlakon ni tak boleh, pegang perempuan tak boleh, rumah ni tak boleh, bisnes long business tak boleh. Tapi best dia bila kita nampak Allah selesaikan Betul. dia. Saya tengok perkataan ni, Abang Yasir, cari kenikmatan dalam ketaatan. Maksudnya kita nak mencari taat tu. Orang hari ni solat rasa susah-susah tu, macam mana nak mencari nikmat tu. So nikmat tu kita akan dapat selepas kita dah lalui proses tu. Proses ketaatan tu. Baru kita dapat nikmat tu kan. Power. Tengah Ramadan kita semangat. Tapi kita nak tanya Syarul sendiri ya. Abang rasa Ramadan ni dia punya semangat lebih kan. Kita nak buat amal, kita nak jaga Quran, kita sembahyang subuh. Tapi lepas Ramadan kadang-kadang kita dah Quran pun dah seminggu sekali. Jadi Ustaz ada apa tip Ustaz untuk kita orang ni yang tak berapa nak? Saya pun sama juga. Sama. Cuma ni bunyi apa ni? Motor. Kau kat luar? Kejut pula. Takut kan dengan bunyi-bunyi lain ni. Okey, saya mula sikit je lah. Dia memang sifat dia, Ramadan ni memang orang jadi rajin. Sebab apa? Sufidat syayatin. Syaitan ni kan. Syaitan tak ada. Wa maradatul jin. Jin pun kena rantai. Wa futihat abwabul jannah. Syurga Allah buka seluas-luasnya. Wa ghulliqat abwabun nar. Neraka pun tutup. Sudah semestinya bulan ni kalau tak berubah juga. Sebenarnya soalan tu bagus. Soalan tu menandakan orang itu bagus dari satu sudut. Sebab apa? Ramadan dia rasa dia berubah. Itu petanda Tuhan beri hidayah pada dia. Macam orang tanya, macam mana aku nak tahu Tuhan sayang ataupun beri hidayah pada aku? Apabila benda yang dikurniakan secara spiritual, bulan yang mulia, ada berubah tak? Okey, bagus. Amalan-amalan yang dibuat pada bulan Ramadan ada meningkat tak? Ada. Malam tak pernah tinggal solat tarawih dan sebagainya. Maqam Ramadan tu hadis lain pula lah. Tapi nak katanya apa yang dia rasai bulan Ramadan sekiranya berbeza, maka dia dah dikecualikan dia dah dikecualikan daripada doa Nabi. Nabi bila pijak satu anak tangga apabila nak naik di mimbar dia, Nabi kata amin kepada mereka, celakalah pada mereka yang bila datang Ramadan pada diri dia tak berubah apa pada Ramadan, tak berubah. Jadi itu berat kan. So kepada yang si tanya, walaupun soalan klise, syukur kerana anda berubah pada Ramadan. Jadi betul lah. Maknanya tak salah pun lah kalau kau rasa macam Ramadan je aku baik ni. Maknanya kesan daripada apa yang Allah bagi tahu, syurga, neraka tutup, syurga buka, syaitan ikat tu, maknanya kesan tu dapat lah kat dia. Berlaku lah kat dia. Ke abang okey? Aku sama macam mana? Dia melalui abang proses. tengok first Ramadan selfie dengan Ali pakai serban semua kan. Orang akan cakap wah ini beria first Ramadan ni. Tapi bila dengan Ustaz cakap maknanya betul lah. Betul. Apa Kita dah yang- tempias kan. Apa yang Allah cakap tu kita rasa lah. Dia tak tahulah proses bang. Kalau saya ni pula yang baru-baru nak belajar ni kan, kita dapat rasa proses daripada awal 1, 2, 3 kan. Dia sekarang ni, kalau saya ni, dia bukannya nak bertanya kenapa waktu bulan puasa kita banyak amal lepas puasa dah habis. Kat saya ni macam mana aku nak banyak amal, nak bagi kekuatan untuk bulan puasa. Tak puasa pun. Bulan puasa ni. Bulan puasa ni pun kita dah rasa macam Allah. Sebab kita dah lalui proses yang buat tu kan. Okey, tarawih. Kalau dulu kalau saya lah pergi kita punya semangat nak pergi solat tarawih dekat dekat masjid. Tapi bila kita dah tahu sikit-sikit boleh solat tarawih kat rumah. kita itulah nak menaikkan semangat tu macam mana kan. Dia jemaah jangan tinggal. Jemaah. Betul Kita kena hidup dalam jemaah. Saya malam kalau lepas berbuka, lepas tu kita solat isyak, katakanlah macam kadang-kadang kita solat isyak jemaah dengan isteri di rumah kan. Dia tak boleh. Sekali-sekala okey, tapi kena ada kekuatan pergi masjid juga. Memang duduk kat masjid. Bab masjid ni dia rahmat Allah, rumah Allah. Dalam setengah-setengah cerita ada satu kisah, dia bercerai dengan suami dia. Lepas tu dia kata dia akan diceraikan daripada suami dia selagi mana dia tak kembali pada kampung dia ataupun dia tak keluar daripada kawasan tu lah. Okay. So kawasan tu besar pada waktu itu. Kabilah Arab kan besar kan. Macam Syam tu saja dah masuk Palestin, beberapa negara lain. Jadi ada satu ulama kata masuk masjid. Dia tu masjid dalam wilayah saya. Tak.
masjid tempatnya semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam mana-mana wilayah. Jadi kalau dia masuk dalam masjid, dia dah keluar. Okay. Dia dah keluar lah daripada kawasan tu. Dan dia kembali juga daripada luar. So masjid dia, So maknanya dia tak diceraikan lah? tak lah, selamat lah. Okay. Jadi point of moral story dia adalah masjid ni dia hidupkan keimanan kita. Dia memang sebenarnya masjid ni adalah satu tempat yang berbeza daripada dunia luar. Betul. Dia wilayah Allah. Yes, wilayah Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita masuk masjid, dah tak ada dah mainan tu. Kita akan terikut, at least lah kita sembahyang 2 rakaat. Dan kalau kita faham maqam Ramadan, siapa yang bangkit hidupkan Ramadan ni, siapa yang sembahyang walaupun 2 rakaat tu, dia kira sebagai orang yang menghidupkan Ramadan. Tapi jangan pergi sembahyang 2 pula, rugi ya. Tapi kalau kita macam duduk kat masjid kan, duduk kata penat hari ni, tapi tengok semua orang sembahyang, semangat imam lagi kan. Dapat pula imam Arab ke yang jenis faham Quran ni, nangis-nangis lagi. Kita kata gila betul. Aku duk fikir di sini nak sembahyang ke tak, sedangkan dia sedang menangis membaca Al-Quran. Sebab tu jemaah memang penting ni. Sama macam kita keluar bang kan. Kadang kita pelik, apa pasal aku keluar kan, boleh je apa, bangun Kuat tajuk, kuat je rasa kan. Sebab semangat tu ada, suasana tu kan. Tapi PowerPoint ni, masjid ni wilayah Allah. So bila kau masuk dalam tu, kau dah terkeluar daripada lain, kau dah kat zone lain. So masjid jangan tinggal. Sebab tu kalau kita tengok orang Bangladesh kan, orang India, orang Pakistan, orang-orang yang bermazhab Hanafi, ramai orang kadang-kadang tengok orang gelak. Macam hari Jumaat dia orang pakai baju cantik. Sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang baju belang-belang lah dia pakai. Itu sunnah, mencantikkan di hari Jumaat. Jalan ke masjid, syiar sunnah. Duduk. Sebab tu orang Bangladesh yang ada di Malaysia kerja rajin. Sebab siapa? Jemaah. Dia nak penat, dia tengok member dia ni duk hantar duit, buat rumah kat kampung semua kan. Dia rasa aku tak boleh malas. Orang ni dah tunjuk kerajinan dia. Ni satu cerita sikit tambahan. Antara orang terkaya di Malaysia, surprisingly, 2 orang daripada 20 orang terkaya di Malaysia, 2 itu adalah orang Bangladesh. Yang kita mungkin rasa biasa, yang kita rasa macam kau orang luar. Bukan kita nak angkat kedudukan siapa-siapa, tapi nak cakapnya, barang ni kalau usaha dengan jemaah, dia pergi, kalau sepatutnya sekilo, dia akan pergi 20 kilo. Kerana itu Allah SWT bagi tahu, ada hadis sebut kan, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah ini dalam jemaah. Sebab dia membantu. Yang lemah dia tarik, yang kuat dia kuatkan lagi. Duk cakap saja jemaah, kita pun lama tak keluar kak. Jadi insyaAllah lah. Macam mana bang? Betul lah. Betul lah jemaah ni power. Duduk seorang ni sebenarnya itulah, dia bersangka-sangka kan. Kita rasa kita kuat, sebenarnya kita tak kuat. Kita rasa Allah ada dengan kita selalu seorang. Mudahnya hanyut seorang. Tu harapnya kita pun nak jemaah sekali lah dalam semua hal. Bisnes kita jemaah, kongsi apa-apa yang kita boleh sama-sama fikir kan. Growkan apa yang kita buat hari ni. Tengok kalau orang kaya kan, sebab apa orang kaya mudah? Sebab apa kita tengok orang kalau dah kaya betul kan, lepas tu dia start baca Quran. Sebab apa? Dah tak ada apa lah. Akaun kau ada 40 juta, nak cerita apa? Ni lah, bukanlah kata kena kaya dulu baru boleh beragama, tak juga. Tapi kalau kita tengok kan, banyak tau. Mike Tyson tiba-tiba masuk Islam, Michael Jackson tiba-tiba masuk Islam. Tak ada apa nak fikir lah. Dah jadi dah dunia dah ni. Tapi janganlah fikir nak jadi kafir ke apa, bukan itu. Tapi kita cuma nak cakapnya apa? Kita nak cerita, kalau satu orang Allah beri anugerah keberkatan, rezeki, banyak duit dia boleh fikir untuk agama ni banyak. Sebab dia dah tak payah kerja. Dia kata nak kerja untuk apa lagi? Ni masa aku nak belajar agama. Ada beberapa orang kaya di Malaysia. Dulu ada seorang nama Datuk Abul tau. Arwah Datuk. Arwah Datuk Abul. Kaya. Last kali dia buat apa? Dia convert rumah dia jadi masjid. Tu abang. Bayar, kata buat. Saya nak buat. Habib panggil tiap-tiap minggu. Moga duit banyak dah. Tak payah dah fikir office apa semua. Hanya fikir bagaimana nak habiskan hari-hari terakhir. Dan Alhamdulillah dia pun dikhabarkan berakhir dengan keadaan yang sangat baik. Banyak dia bagi sedekah banyak. Jadi tujuan kita nak ada duit
ataupun nak jadi orang yang ada sedikit kebebasan financial ni adalah tujuan je supaya kita pun boleh cari masa banyak dengan Allah SWT. Itu antara tujuan dia lah kalau nak fikir lah kan. Supaya betul sikit niat kita nak kaya ni. So kita nak tonggang sikit iklan. So bila ustaz kata orang Bangla pakai baju melang-melang hari Jumaat sebab tu sunnah kan. Jadi korang hari Jumaat boleh dapatkan surah konsep. Kita ada collection terbaru Nunha Cross surah konsep. Dan kita punya OG dah 3-4 tahun the best seller nampak. Nak tunjukkan betapa OG tu power. Wang yang typo lah. Gini dua je So guys, so ni iklan sikit surah konsep. Nanti korang boleh tengok kalau ada keluar video ke. Nunha Zurun Collection ni antara collection yang power sebab Allah hantar PU Nunha untuk kita collab. Dan insyaAllah collaboration ni sampai mati. Amin. Dan insyaAllah kita akan sediakan semua baju-baju ni di semua store Nunha seluruh Malaysia. Kat mana Ustaz store Nunha dia? Kita ada di My Town, kita ada di Kelantan Airport, kita ada di KLIA 2, kita ada di BSC Bangsa, kita ada di insyaAllah satu lagi KL East Mall. InsyaAllah kalau dapat masuk. Kalau dapat masuk tengah-tengah minta. So boleh dapatkan segera. Lepas ni kalau anda semua support, kita nak masukkan surah konsep sekali dengan Kabilah sekali dalam Amin. memudahkan perjalanan. Betul lah. Okay, cerita sikit about bisnes ni. Singapura tanya bang, surah tak buka ke? Jadi kita pun sibuk dekat Malaysia ni. Cuma next week abang akan pergi Singapura. So next week Syarul akan pergi Singapura, tapi dia tak bawa surah, dia akan bawa Kabilah. Dan dia ada bawa juga mana tu? Biskut kelapa. Biskut. Kita try sikit biskut kelapa ni. Kita punya. Masya Allah, mai kita review. Kita try Biskut kelapa. Okay. Sekutnyo. Siapa tahu sekutnya apa? Betul. Boleh bagi hadiah. Kita try. Bismillah. SS bunyi. Berapa ni? Ha? Berapa ringgit harga? Harga Malaysia tak tahu lagi Ustaz. Harga Malaysia tak tahu lagi Ustaz. Sedap. Alhamdulillah. Enak. Dia kena bagi bunyi tu. Sebab memang sedap sungguh. Alhamdulillah. Boleh? Saya tengah diet. Ni mana? Okey. Okey. Buat satu ke. Tapi Alhamdulillah sedap. Tak kan? Sedap satu lagi. Makan sekali apa nama ni? Kecek kelat. Itu bohong Allah. Mana makan? InsyaAllah ni kita keluarkan untuk ni untuk apa nama ni bulan puasa Ustaz. Alia saya ada Kabilah niaga. Kabilah je tapi nama kuih. QUEH. Kuih. Nama yang bagus, rasa sedap. Ni dekat mana nak beli Singapura nanti? Ada buat Singapura? Saya buat 1,000 je dulu untuk Singapura. Lepas tu kalau sambutan okey, insyaAllah dekat Malaysia kita bawa juga. Alright. Okay, shout out kuih by Kabilah di Singapura nanti available. Limited bulan puasa saja. Betul. Kita anda rasa walaupun tak tahu harga. Ustaz produk dia dah laku teruk kan, tak boleh bawa sini kan. Perlu juga. Ustaz lah produk ya. Bukan. Saya nak bagi tahu, saya memandang besar kolaborasi pada kali ini. Dan saya berharap kolaborasi ni, dulu saya pernah buat tau, first baju Nunha saya buat panjang macam ni tak? Tapi penerimaan orang agak biasa. Habis juga collection tapi biasa. So dengan adanya panjangnya baju ini, selesanya baju ni kan, dua-dua yang kita pakai ni boleh dijadikan satu pakaian yang dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Supaya orang hari-hari pertama mungkin kalau dulu kita pakai baju Melayu, bagus teruskan, tambah juga dengan pakaian yang macam ni. Sebab Syarul ni Ustaz, dulu sebelum dia start pakai kurta ni, dulu dia memang hype Ustaz. Dia collect barang puluh-puluh ribu punya, Supreme apa semua. Jadi dia yang buat benda ni nampak mahal, nampak style. Dia pakai dengan Yeezy dulu, dia naik basikal. Boleh tolong saya. Jadi memang macam Ustaz kata, kita nak sampaikan ni memang kita memerlukan sahabat kita Syarul Rizwan ni untuk portray fashion adalah fashion yang premium, yang eksklusif. Baru teringat kasut banyak dulu kan? Banyak Ustaz. Sampai hancur dah kasut. Allah. Tapi saya antara yang minat kasut-kasut you juga. Saya tengok banyak, Syarul banyak kasut, hebat-hebat kasut dia. Tu dia pakaikan dengan ni, dia
naik kan. Maksudnya tidaklah ke belakang. Semua Design tu. 2-3 ribu punya ke Zat? Mana main bawah 1,000 punya ke? Sekarang dia zuhud sikit. Alright, kita sambung kita punya mesej yang kita nak sampaikan pada umat. Masya Allah. Ada orang cakap selebriti buat amal. Oh, ini korang saja nak tembak selebriti. Tanya soalan ni. Buat konten lebih kepada marketing daripada keikhlasan. Korang setuju atau tak? Ini yang kita bincang kat Astag itu kan. Kita nak bergerak bertiga ni, kita nak pergi bantu orang. Macam Ustaz kata, tengok apa Aisyah Khalid apa semua. Jadi saya pun ada tertimbul rasa, benda ni sekadar konten ke macam mana? Tapi Ustaz bagi jawapan itu macam mana? Saya bagi hari tu dengan hari ni sama je kak. Syiar. Okay. Dia agama ni dia syiar. Islam ni dia tak bagi benda sama dengan agama lain. Bila orang dulu simpan janggut, simpan misai, Nabi kata nipiskan misai, panjangkan janggut. Perbezaan. Masa tu orang puasa hari Jumaat, Sabtu, Nabi kata kita puasa hari Isnin, Khamis. Banyak perbezaan yang dibuat. Jadi sekarang ni dari satu sudut kan, kita buat konten, kena ada beza. Beza apa kita dengan orang yang luar daripada negara kita yang bukan Islam buat konten. Kita ada kawi antaranya, contoh. Mungkin dia lah memelopori benda ni. Dia start baca Quran, sambung, bagi duit. Kenapa? Itu antara dia. Saya pun follow, ikut. Itu sebenarnya syiar kita. Yalah. You bawa Al-Quran, tak kira di mana-mana, di depan mall bawa Quran, dalam sekolah bawa Quran, di pejabat bawa Quran. Ni contoh. Itulah yang membezakan kita dengan orang bukan Islam. Dia orang buat pick up line. Jadi kalau adakah kita kata baca Quran ni nak tunjuk baik ni, habis lagu tu. Kalau boleh, kalau macam tu lah kepahaman dan penerimaan kita, tutup lah Islam ni. Sebab apa? Orang nak mengaji tak boleh. Orang nak semayang tak boleh. Dan yang tersebar dekat sosial media semua benda-benda yang tak baik. Benda yang baik menunjuk. Benda yang baik je konten. Jadi kena dia sebenarnya persepsi tu mari daripada yang murah tadi. Ustaz bayar murah dah. Oh ni ya, memang betul ada bahagian baiknya kita tutup amalan kita. Tetapi ada bahagian yang suruh dia tunjuk amalan kita pun ada. Nabi SAW dulu asas tawaf kat Kaabah ni bogel. Orang jahiliah buat bogel, laki perempuan. Nabi datang tukar tawaf ni pakai baju syiar agama. Kalau masa tu orang kata ni jual agama, nak jual kain ihram ni, tak jadi. Dia tak boleh. Jadi apa-apa orang yang buat konten agama yang selaras dengan syar'i, tu kena ada selaras dengan syar'i tu. Takut kejap lagi ada juga sebenarnya ada bahagian yang dalam hadis tu masyhur lah. Dia kata engkau qari tapi engkau baca Quran hanya kerana untuk tunjuk pada orang. Kau pandai agama, kau berdakwah hanya nak tunjuk pada orang. Ada juga ancaman itu, fitan. Ada, kita tak nafikan. Tapi dia tidak menyekat satu orang untuk sebarkan kebaikan dalam sosial media. Kena guna benda ni. Syara ada berapa? 4 juta follower kan. Lebih lagi lah sebab di rangkaian yang lain. Jadi nak buat apa? Nak buat apa dengan 4 juta? Lagi nak cuci kabilah segini. Ialah walaupun itu sebahagian, tapi kita tidaklah kata tak payah kita tunjuk benda-benda bisnes. Tak boleh tak? Cara hidup itu orang nak tengok. Pakai sugi semudah pakai. Menyambut Ramadan dengan gembira, walaupun hadis tu hadis daif, lemah, tapi ianya adalah satu kaizahan dalam agama. Semangat bagi anak. Malam ni saya pun semangat malam Ramadan tu. Rasa macam bestnya kan. Kita rasa semangat tu hidayah kena tunjuk kau. Kena tunjuk bagi tahu orang, ni Ramadan ni, kena hype. Tu cara kita. Ni semua nak tunjuk baik ni. Ni nak jual baju, nak tunggang ni. Tak boleh fikir gitu. Kalau itu siapa yang nak buat bahagian ni? Pakai baju pelik-pelik lah pergi masjid ni. Dan sebenarnya kita sendiri personally, bila kita buat konten-konten macam ni, kita nampak impact dia Ustaz. Orang datang kat kita baru 2 hari lepas kita tengah lepak kedai minum 3 pagi dengan Cisco semua, ada orang datang, abang yang buat podcast last minute tu bang kan, saya anggap pertemuan kita malam ni menjadi titik mula saja. Dia kata tu kan, sebab saya tengok konten abang saya terkesan bang. Saya harap pertemuan malam ni dia memberi supaya saya boleh berubah lagi. Dia kata macam tu kan. Itu belum cerita macam mana konten PU, konten Syarul boleh buat orang menangis hanya dengan tengok TikTok ke apa semua kan. Jadi benda tu kita sendiri dah nampak. Kan ada ayat dia apa Ustaz? Kalau ada orang puji kita, itu dah jadi berita gembira kat dunia ni kan. Dekat akhirat Allah akan simpan lah. Tapi kat dunia lagi
satu berita gembira yang Allah akan buat orang puji kita dengan apa yang kita buat tu. Saya tambah sikit, lepas tu nak bagi Syarul cakap. Kadang orang kan, bila orang kata engkau pakai macam ni kau nak nampak baik kita tanya, siapa suruh nampak baik? Allah suruh nampak baik. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah apa yang memalukan aku, yang boleh beri malu pada aku. Maksudnya kita disuruh dipamerkan dengan wajah yang baik, pakaian yang soleh. Orang kena nampak kita bagus. Nanti orang kata ni hipokrit, balik jahat juga. Jangan gitu. Itu dah suuzon tu. Apa husnuzon tu, sangka buruk pada orang apa semua kan. Bagi nampak baik ni, siapa suruh? Agama suruh. Kita minta Allah tutup aib kita. Ya Allah, cantikkan wajah aku. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, seperti kau cantikkan wajah aku, cantikkan hati aku, cantikkan akhlak aku. Orang tanya, banyak orang masuk syurga kerana apa? Kerana akhlak dia. Ni semua barang kat luar lah ke ni? Jadi kalau ada orang pakai pakaian agama, lepas tu orang kata ni ustaz-ustaz ni, ya betul, saya nak bagi nampak diri saya baik. Walaupun saya belum baik, saya nak Allah terima saya jadi orang baik. Wallahu a'lam. Cukup tu. Selesai. Bang, kalau abang personally macam mana? Saya rasa di dalam podcast ni kan, so kita nak memanggil keyboard warrior ni, yang biasanya orang keyboard warrior ni dia menekan benda-benda yang negatif kan. Contohnya kita buat perkara yang baik, so keyboard warrior ni akan cakap ni. Dia kena ada keyboard warrior yang menyokong. Biar berlaku. Okay, kalau contohnya orang tu buat benda yang baik, ajak selawat semua, dia kena ada sokongan ni. Orang kata Masya Allah, bagus lah. Sebab kadang-kadang saya ni Zat, bercerita tentang diri kita sendiri, kita kadang-kadang terkesan dengan satu komen. Betul. Satu komen yang negatif pada kita, walaupun banyak yang lain ni, kita terkesan. Kita rasa benda tu bagi kesan. So sebagai content creator yang ada influencer ke apa yang tengah kita buat, kena support kita kena support. So orang-orang baik yang tengah tengok TikTok ni, jangan duduk diam. Kena buat kerja juga. Kita syiarkan melalui mesej, bagus, kita support orang tu. Dan sebenarnya kalau ada satu video yang viral pun, kita akan buka komen. Dan kita punya judgement kadang-kadang based on komen. So kalau kita biarkan komen-komen negatif tu yang menang, kita punya judgement pun akan terkesan dengan komen-komen ni. Betul. So bila banyaknya komen positif, komen baik, kita pun akan ada satu judgement yang baik lah. Betul. So tu bagus. So shout out to all the keyboard warrior ataupun content creator. So kalau nampak konten-konten baik daripada abang-abang kita, ustaz-ustaz kita, support komen, insyaAllah. Wish best. Satu point of view yang baru. Doa lindungi diri dari rasa tak puas. Ini saya rasa budak saya sendiri yang nak soalan ni. Semua tak cukup, tak puas ni kan. Tapi memang kita ni kena ada rasa, macam mana Zat? Dia kadang-kadang qanaah rasa cukup, tapi kita tak boleh selesa. So macam mana pula kita nak bezakan antara qanaah rasa cukup dengan kita rasa tak puas, kena rasa hungry, kena rasa ada goals yang kita nak capai. Itu macam mana pula Zat kalau kita pandang dari sudut tu? Pertama tadi saya cakap tadi kan, maksud nak jadi kaya ni untuk apa? Maksud nak ada harta ni untuk apa? Pada saya, macam saya sebut daripada awal sampai akhir, kita nak ada kebebasan sehingga kita boleh biar benda tu bergerak dan kita ada masa yang lebih lagi untuk Allah SWT. Dalam doa Nabi SAW yang paling banyak dibaca antaranya adalah wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan doa paling banyak Nabi baca. Antara yang terbanyak Nabi baca, jangan jadikan dunia ni antara tujuan hidup aku. Lepas tu Nabi kata Allahumma aslih li dini lati huwa ismatu amri. Ya Allah, jadilah agama ni apa? Cara hidup aku. Sebab bila kita ambil agama cara hidup dan kita tidak biarkan dunia masuk dalam diri kita, selesai urusan kita. Selesai. Maksudnya kalau kata orang tu dia tak berpuas hati bukan kerana dia nak cari dunia yang banyak. Dia tak berpuas hati sebab tak dapat nak tolong, tak dapat nak sedekah. Tengok orang lain infak 1 juta. Bayar zakat 1 juta, kita kata berapa banyak duit dia ada. Ini dia nak, macam kita cakap tadi lah, bila ada freedom of financial, apa you nak buat tak boleh. Cuba bagi tahu. Dan maksudnya maknanya benda tu dia dah bukan duniawi punya purpose kan. So bila kita doa yang Nabi SAW bagi tahu tu, jangan jadikan dunia sebagai maksud, kita buat benda tu, kita stay hungry tapi untuk agama. Macam kita sekarang tengah bergerak bakul kasih kan. So
kalau macam hari tu kita pergi, kita memang ada pergi bantu Asnaf. Jadi kalau lah satu orang, saya selalu fikir kalau hari ni aku tak ada duit, macam mana aku nak bantu. Orang mesej kadang-kadang mesej dalam DM saya ni banyak. Dia datang kata, aku kalau ada duit ni insya-Allah aku bantu semua ni kan. Nak dapatkan benda tu. Manfaat duit manfaat sedekah. Kita kata sedekah ni infak harta. Antara percambahan balasan Tuhan terbesar dalam agama. Antara Sedekah. satu orang sedekah RM1 lah. Secara mudah kita sebut. Kalau kita masuk investment, Tuhan masuk investment bank, dividen ESB, tabung haji SB1, SB2, apa benda lagi, kenanga fund whatever semua ni, berapa persen? Tertinggi pernah beritahu 10%. Tu pun hebat tu. Jangan compare lah dengan yang main saham. Ini kita cerita yang normal, biar tahunan dividen. Allah SWT bagi tahu satu orang sedekah RM1, perumpamaan kembali pada dia tu RM700. Kalau kita nak tengok kod duit lah. Dalam Quran bagi tahu ambatat sab'a sanabil. Bagi 1 tambah 7. Dalam 7 tu tambah 100 pula. 700. Banyak tu. 700% lah kalau 700%. Jadi kalau satu orang dia tak, sebab tu indikasi dalil banyak menyuruh kita menjadi orang yang mampu memberi, bukan yang menerima banyak. Kita kena ada kekuatan itu. Barulah kita ni keluar rumah, kita tak ada nak main-main tau. Kepala kita fikir ni kerja untuk umat. Kita selalu nampak dakwah untuk umat. Bagi duit pada umat ni kerja dakwah. Memudahkan orang lain keluar dakwah di saat kita mungkin tak keluar, kerja dakwah. Kita mungkin sekarang lemah. Jadi kita kata berapa jemaah nak keluar? 40 orang. Bagi 50,000. Support semua. Itu Allah bagi berapa banyak manfaat pada kita. Percambahan agama dan sebagainya. Wallahu alam. Mudahnya jangan cinta dunia ni hakikat dunia saja. Untuk akhirat kita buat semua ni. Tapi abang pun kadang-kadang benda tu main juga kan. Bila kita sibuk sangat, macam abang pernah cakap dulu ingat berhenti berlakon nak berniaga supaya banyak masa kat agama kan. Tapi bila kita dah busy sangat, kita rasa macam kita makin teruk. So sekarang abang makin faham benda ni. Kita dah dengar macam-macam ni. Saya pun macam kita pun nak belajar faham lah. Macam mana kita nak betulkan benda ni sebenarnya ibadat, keberkatan, manfaat untuk agama kita nak bagi kan. Cuma benda ni halus lah kan. Setan boleh tipu kita kan. Saya faham yang saya faham ni. Kita nak tinggal dunia ni pun, dunia ni Allah yang buat. Kan kita nak tolak dunia apa semua ni, dunia ni pun Allah yang buat. Cumanya yang kita kena pandainya adalah memanfaatkan dunia untuk akhirat. Jambatan tu kan. Jambatan tu kan. Saya suka yang abang cerita pasal apa nama? Hakikat syariat tu. Untuk dapatkan macam mana saya tak ingat dah. Baik hari tu kita buat. Pak Ustaz takut nak cerita. Nak dengar Sila. Tak ada lah. Sekarang macam dulu kita tak faham kan. Kita bercakap dalam konteks yang berbeza. Sebab dulu saya pernah ada seorang staff Ustaz Karkun. Dia buat live. Betul saya tanya dia, macam mana live tak ada sale bos? Apa pasal tak ada sale? Allah tak ada bagi sale kata. So saya kata kat dia, apa yang kau cakap tu betul. Itu jawapan hakikat. Tapi sekarang kita bercakap dalam konteks syariat. Kalau ujung bulan ni aku tak bayar gaji kau, aku cakap Allah tak bayar gaji. Senyap kan. Jadi kita jadi saya cakap dia, kita cakap dalam konteks syariat. Kau datang kerja ni pun syariat. Dan kau bergerak datang. Kita nak makan. Hakikat dia Allah bagi kenyang, tapi syariat dia ataupun dia punya orang kata asbab yang kau kena buat, kau kena masak nasi, kau kena bekerja beli nasi, ambil pinggan nasi. Jadi kadang-kadang dan barang tu cuma nak cakap barang tu bukan terhad pada manusia kita saja tau. Nabi-nabi pun Allah ajar begitu. Kalau nak kira Nabi Musa apabila dia kena kejar dengan Firaun, perintah suruh pergi. Macam kita kerja ni ada perintah tapi tak khusus pada kita, perintah kerja umum. Kita kena ikut. Ini perintah Allah suruh dia pergi. Izhab ila Firaun, pergi pada Firaun. Patutnya masa sampai dekat laut tu belah dengan tangan je lah. Macam ni je. Kenapa tak buat? Kenapa Allah tak izinkan macam tu? Allah kata ketuk. Kerana itu adalah usaha tu. Itu kena ada buat. Sebab tu bukan usaha menjamin kejayaan, tapi usaha tidak boleh ditinggalkan. Sebab tu ketuk sikit lah, belah dalam. Tu Allah punya kerja. Kita usaha hari ni ketuk tu kena buat. Ketuk kena buat. Allah
masa kena baling juga kan. Masa Nabi Ibrahim kena baling dalam api kan. Usaha Nabi Ibrahim AS adalah bertawakal penuh sebab tak boleh nak buat apa dah. Tawakal penuh pada Allah. Cuba juga untuk bagi tahu, cakap lagi jangan buat benda ni. Aku takkan, insya-Allah Allah akan selamatkan aku juga, bukan takut pada api. Allah sejukkan api. Bahkan antara tempat yang paling sejuk Nabi Ibrahim pernah lalui. Sama jugalah dengan cerita-cerita nabi-nabi yang lain. Semua kena ada sedikit usaha untuk memberi satu kejayaan yang besar tu. Kita inilah kita, macam contoh orang lain nak buat skincare, berapa tahun, 8 tahun nak achieve kejayaan, sales tinggi. Usaha banyak atau sedikit tetap kena usaha. Tetapi kejayaan Allah SWT yang akan menentukan bagaimana. Mutlak Allah. Sampai sekarang kita dengar awal-awal pergi Sibitaling dengan bayan Maulana Hamid kan. Sampai sekarang kita ingat apa, yakin dengan asbab syirik, tolak asbab jahil. So kita tak boleh tolak usaha ni kan. So usaha ni dia dalam konteks syariat kan. Apa yang kita buat sehari, macam solat tu syariat dia, kau kena ambil wuduk, kau kena angkat tangan. Tapi bila orang duk bercakap dalam konteks hakikat sahaja, kau tak solat ke? Aku tengah solat ni. Sebab hakikat solat kan sentiasa menghubungkan diri dengan Allah. Jadi sesat. Dah sesat lah. Tu yang Ki kata tu. Kalau orang macam tu gali lubang kubur untuk dia, semua baru tak ada syariat. Baru tak ada syariat. Dia dah tak terikat dengan syariat dah. Hakikat belaka. Okay, kita dah masuk kita dah masuk session perkongsian lah. Jadi Ustaz ada tak apa-apa doa yang Ustaz nak share untuk bulan Ramadan ni, untuk orang-orang pendengar ni? Okay, yang ni boleh jadi amalan dia. Common sharing lah. Doa Nabi yang paling banyak Nabi buat pada bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, yang menyukai kepada keampunan, ampunkanlah aku ya Allah. Ini kita minta. Dan apabila Aisyah tanya, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar nak baca doa apa? Nabi kata doa ni baca. Jadi malam-malam kita ni jangan tinggal tanpa dengan doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, yang mencintai keampunan, ampunkan aku. Sebab syarat nak jadi kaya juga, ataupun nak dimudahkan, nak dilancarkan rezeki dia, kena banyak minta maaf dengan Allah. Istighfar banyak. Sebab istighfar besar. Istighfar ni orang tak mengandung boleh mengandung. Orang yang tak mampu mengandung, Allah bagi boleh mengandung. Sebab apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara. Yang rezeki turun daripada langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah banyakkan anak-anak yang tak boleh mengandung, Allah bolehkan insya-Allah. Istighfar. Jadi nak jadi orang hebat, nak jadi orang yang ada kedudukan, ada kekayaan, memang kena banyak istighfar. So itulah doa dia. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa anni. Okay, abang ada apa nak share? Doa-doa ke? Doa tak lah, tapi saya rasa bulan puasa ni benda yang daripada awal puasa kita, hari kita 3 hari ketiga, dia banyak belajar tentang kita memandang orang tu. Memandang orang tu maksudnya 2-3 hari ni tak tahulah, kita banyak nak bergerak kepada orang yang lebih memerlukan. Benda tu dia banyak bagi ibadah ni tak semestinya apa nama tu. Saya teringat tak semestinya kita tarawih, tak semestinya tu ibadah kita bantu orang, bagi makanan pada satu orang yang berpuasa ataupun dia tak boleh nak makan pun, itu pun dikira ibadah. Dia tak boleh kita nak kecilkan ibadah ini dengan ibadah tu. Kita kena buat segalanya ibadah. Nabi SAW. Itulah Ustaz, antara benda yang saya dengan Syahrul bergerak juga sekarang ni dipanggil ibadah sosial. Yang itu sekarang saya tengah usahakan dengan beberapa juga group of community yang ada kat Malaysia ni, yang mana ada satu orang kaya ni Ustaz, dia bagi duit kat kita orang kat 30,000. Dia suruh kita bergerak setiap hari sepanjang bulan Ramadan ni untuk bantu asnaf ataupun gelandangan yang memerlukan. Jadi objektif yang kita cuba nak capai adalah setiap hari di samping kita baca Quran 1 juzuk satu hari, tarawih nak buat 8, nak buat 21, kita jaga solat ni. Salah satu ibadah yang kadang-kadang orang rasa bila dia tak dapat buat Quran, tak dapat solat tarawih, dia rasa dia terlepas, tak boleh buat apa. Sebenarnya ada satu ibadah yang dia boleh buat, iaitu menyempurnakan ataupun menyantuni golongan-golongan yang memerlukan ni basically. Jadi itulah yang sekarang kita tengah bergerak ni. Dan berbalik kepada point yang apa yang Piu kata, macam mana orang ni senang-senang boleh bagi kita 30,000 sebab kerja.
Sebab kaya lah. Sebab Kita ada satu hari nanti dekat. kita nak jadi orang tu. Mesti. InsyaAllah lah mudah. Amin. Alright. Satu sikit yang tu untuk sebenarnya yang menjaga orang miskin ni, Nabi SAW pernah sebut tau. Kenapa orang kafir ataupun orang bukan Islam, orang Rom lah menjadi majority pada akhir zaman. Macam sekarang kan, orang paling kaya dalam dunia sekarang siapa? Semua orang bukan Islam lah kan. Dan Nabi sebut tu betul. At one time orang Islam paling kaya. Especially zaman-zaman Rom, Khulafat Rashidin dan sebagainya kan. Zaman-zaman tu dia pernah pegang. Sekarang ni orang paling kaya 10-nya bukan orang Islam. Nabi sebut betul. Dan antara sebab Nabi kata kenapa mereka berjaya, khairukum limiskinin wa yatimin wa da'ifin, kerana mereka adalah yang terbaik menjaga orang miskin, orang yang lemah yang memerlukan, macam yang kita buat ni, yang Antum buat ni, dan anak yatim. Oh, dia orang yang buat. Dia orang jaga. Nabi kata dia orang ni akan jadi majority, dalam arti kata lain juga akan memimpin. Maksudnya di situ kita nampak indikasi kejayaan walaupun bukan Islam. Dia bukan orang Islam, tapi antara sebab mereka boleh jadi hebat adalah kerana menjaga orang miskin, orang lemah dan anak yatim. Betul lah. Itu tambahan sikit. Diorang pun ada buat satu macam rumah homeless, makan free kan. Kau pergi kerja, kau balik. Betul lah. Sebenarnya diorang, kita rasa kita pun nak buat, diorang dah buat dahsyat-dahsyat lah bang. So kita kena kaya, tolong orang. Panah telinga ni. Sama juga ni soalan. Okay, kita terus tutup lah. Kita terus tutup kita punya podcast ni. Dia best sebenarnya. Tapi kalau kita borak belakang tabir dengan Piu ni, dia buka banyak rahsia-rahsia. Syarul pun sama. Tapi bila dalam podcast dalam kamera ni, dia macam tersekat, terikat sikit. Jadi apa Ustaz, untuk kita punya penghujung ni, kita nak borak santai-santai ni. Kita bagi pun banyak dah. Pahala dah banyak dah tadi. Macam mana Rul, apa yang kita boleh simpulkan ataupun kita boleh discuss. Dan basically memang saya berterima kasih kat Piu, sebab kita nampak kita struggle dalam bisnes kan. Struggle buat benda ni. Syarul pun struggle dalam bisnes. Jadi bila Piu punya fikir nak duduk dalam jemaah, nak bersatu, nak bergerak bertiga, Ammar, Syarul, Piu ni, bagi saya ini bagi semangat kat saya personally untuk bergerak. Yalah, kita bukan siapa-siapa, dan kita dapat bergerak dengan Ustaz, dengan Syarul. Dan Syarul pun ada dia punya bisnes, dapat support Ustaz juga, dapat support tim-tim kita semua. Jadi penting abang sebenarnya kita stick dalam jemaah ni. Kita punya podcast ni sampai mati lah. Dah tua-tua nanti pun kita borak macam ni podcast kan. Assalamualaikum. Kita buat benda ni yang kita ke depan ni 10-15 tahun je. Lepas tu benda ni generate sendiri dah. InsyaAllah. Kita kena fikir gitu. Sekejap lagi best ni pula lah ni, korang ni pula buat kat depan. Semoga Allah SWT jadikan kita ni company-company yang cecah ratusan juta. Amin. Mudah untuk keluar zakat yang tinggi. Tidak terkesan dengan apa-apa keduniaan orang offer pada kita. Tak ada kisah. Sebab tu Nabi bila orang offer perempuan, orang offer negara, dia kata apa? Tidak ada apa-apa keinginan pada perkara ni. Sebab dia tidak ada keperluan. Dan dia dah ada semua dah. Lebih daripada tu lagi dia ada. Jadi kita pun berhasrat begitu. Setakat orang bawa, dia bawa kereta 1 juta, tak apa, Allah bagi aku keperluan 2 juta kereta pun aku boleh beli. Kena gitu. Kalau orang kata, baru ni yang macam mana orang kata kesian kat bawa kereta. Baru ni Syarul kena. Apa nama? Kereta tu. Kereta dia cat tanggal. Cat tanggal kata, oh tak apa bang. Kita faham. Bila hijrah ni. Bila hijrah tu. Masa tu dekat, apa nama tu? Ampang lah. Masa tu Ustaz malam. Lepas tu dia kata, saya baca kisah bang. Tak apa bang, memang ujian dia macam ni. So macam saya cakap tadi lah, dia sebenarnya bila saya dengan Ustaz ni, dengan Ammar, bila kita jumpa balik ni, dia membetulkan mentaliti saya. Suatu masa dulu nama Syarul Rizwan ni orang pandang sebab kan famous dia, berlakon ni semua. Tapi bila tukar beragama nampak macam lekeh je, susah je. Alhamdulillah, kira bukan nak cakap Alhamdulillah, setakat ni jual rumah ke apa pun semua, saya tak ada hutang-hutang apa-apa lagi. Tak terbayar. Jadi benda tu nak kena, dia sebenarnya takut datang ke fitnah pada agama. Takut benda tu kan. Satu orang yang berhijrah dia susah, sebenarnya dia okey.
Dia okey. Saya okey. Itu Ustaz, dia kadang-kadang kita nampak, tapi sebenarnya dia lelaki ni Dia hebat lah. Boleh rumah tak duduk ayah. hutang tak ada kan. Bukan senang tu. Sebab tu kata kalau Allah kurniakan, sebenarnya bila Allah kurniakan agama, Allah mengurniakan segalanya pada kita. Sebab gini, macam mana nak dapat duit banyak? Berkat mari kat mana? Daripada bersihnya apa sumber income kita. Lama-lama dia akan jadi banyak. Ni kita buat sikit, lama-lama Tuhan bagi banyak sekali. Nanti jangan terkejut lah. Ustaz berapa dah Ustaz sebulan? Tak ada lah. Boleh lah sikit-sikit. Alhamdulillah ada, Allah bagi lah kan. Tapi saya Ustaz kereta berapa biji Ustaz? ada lah. Kita nak tunjuk Islam ni kaya Ustaz. Kita nak cerita. Ada lah dalam 4 biji lah. Ada Velfire 2, Mercedes 1. Yang korang kata keluarga beli tu nama aku. Kau tak boleh. Kita dah tunjuk nombor plate tu, pergi check. BM 1 gitulah. Kat tak belakang Sip Taling tu pun ada masjid kan, dekat bawah kan, ada kan? Bahkan rumah yang tu ayah hadiah kan. Yang tu betul ayah beli kan. Tapi kalau sendiri, kereta tu sebab minat kereta. Tapi bukan itu maksud kita. Cuma kita nak kata kalau setakat hari ni ada orang nak pinjam kereta, ambil ya. Saya dah boleh dah lepas. Ambil ya. Balik kalau jom kita ambil. nak pinjam buat kerja agama kan. Tak masalah, kita ready. Ayah kita hebat lagi. Kita dengar cerita yang tu level lain lah. Level lain tu. Semoga Allah bagi kita sampai level tu. Amin, insyaAllah. Lebih lagi. Ya, sebab semangat daripada Ustaz kita. Okay guys, last minute podcast. Bang ada last word? Saya rasa orang yang tengok podcast ni, dia akan komen macam-macam. Jadi yang komen macam-macam tu, saya nak minta untuk melihat daripada sudut yang lain. Sebab saya pernah jadi tempat yang komen macam-macam. Saya pernah ada kat tempat tu. Mandang satu, agama ni buat macam ni. Tapi bila sendiri berada kat sini, sebagai satu orang yang berhijrah, satu orang yang bertukar daripada satu perkara pergi ke perkara yang lain, walau apa pun pekerjaan, mungkin ada kat luar sana, daripada perkara yang tak baik nak pergi kepada baik, berhijrah, dia perlukan benda ni. Dia perlukan, kita sebenarnya kita bercakap pasal duit ni, pada saya lah, dia sebenarnya dia membentuk satu harapan untuk kita push, tapi tawakal kita masih pada Allah. Jadi kalau komen macam-macam tu, cubalah lihat daripada sudut yang baik. Cuba tengok contohnya lah, anak kita sekarang ni yang duduk tinggalkan segala benda yang tak ada hala tuju sebab masih hidup ni. Apa yang nak ditujukan dia? Apa yang nak dibawakan, nak bantu orang, benda-benda yang baik macam tu kan. So hopefully orang yang melihat podcast ni, tolong orang-orang yang macam saya yang berhijrah daripada satu perkara pergi perkara lain, supaya dapat pandangan yang betul. Jangan kita lari pandangan tu. Sebab apa? Saya dah melalui fasa yang tujuan tu lari, datang bergaduh anak isteri. Kita dah mula ujian kan. Kita dah mula rasa tak boleh ni, aku dah dapat duit, hilang duit, susah, lillahi ta'ala kan, lillahi ta'ala, semua Allah, tapi usahanya tak ada. So minta tolong orang yang mungkin ada dekat sini yang tengah tengok tu, betulkan pandangan tu. Islam satu perkara yang mahal. Kan? Mahal Islam ni. Kan? Satu kita tengok Ustaz Madad. Ustaz Yaakob Yusra. Tu satu benda yang mahal ni Islam kan. Kalau hari ni orang Islam tak memandang Islam tu mahal, takkan orang kafir nak pandang kita mahal? Tak mungkin. So kita kena memandang Islam tu adalah mahal, dan kita lah yang meletakkan Islam tu pada tempat yang sepatutnya. InsyaAllah. Dua-dua ni power ni. Jadi so saya just nak buat kesimpulannya lah. Jadi apa yang Ustaz kata, apa yang Syarul cakap, apa yang kita boleh faham, saya boleh simpulkan adalah setiap orang Allah bagi dia pandangan berbeza. Setiap ada sudut yang berbeza. Jadi kita kena raikan perbezaan, dan kita judge satu benda tu dengan ilmu. Kita judge dengan ilmu. Jadi korang pun tak payah nak bergaduh.
Dan apa saja video yang keluar untuk podcast ni, support, komen yang positif supaya judgement tu berlaku judgement yang positif. Okay, Ustaz, saya sebenarnya buat soft launching, ala-ala soft launching lah untuk kedai ni. Jadi kita ada satu, mana video-video? Ribbon. Kita ada ribbon gaib Ustaz, tak nampak. Betul, saya dengan Syarul potong Ustaz baca doa Okay, mana kamera. Cepat, kita ada apa nama potong ribbon gaib. Yang ni masuk YouTube lah. Masuk kot. Kita akan cuba masuk YouTube kot. Okay. Okay, saya nampak dah penat tu. Oh penat. Yalah, kita dah boleh sejam lah. Sejam. Biasa sejam. Saya boleh tahu kalau saya ceramah. Ceramah kalau dah penat tu dah sejam ni. Betul-betul gunting ada. Okay, boleh. So mana ribbon ni? Ni nak gaib. Orang potong kat. Okay, kita buat pelancaran soft launching surah konsep di Bangi. Kau tak nampak kan? Ini memang hakikat. Kita doa sikit Zat. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, permudahkanlah perniagaan kami ni ya Allah. Berikanlah segala perbuatan usaha dakwah kami terhadap-Mu dimudahkan, diberkatkan. Dengan adanya kedai ni, semoga rakyat Malaysia keseluruhannya, khusus orang Islam, dapat menggayakan amalan-amalan soleh dengan pakaian mereka ya Allah. Amin. Beri berkat pada bisnes ni supaya kita dapat bantu seluruh umat Islam seluruh dunia ya Allah. Amin. Jadi kalau bisnes yang kami nak buat ni satu perkara yang menjadi contoh, dan bila kami tiada, mengalirkanlah daripada pakaian-pakaian takwa ni yang mereka bergayakan ya Allah. Amin. Luruskanlah jalan kami, jaga hati kami, jaga niat kami ya Allah supaya tidak terpesong daripada apa yang telah ditetapkan. Jadi kalau keluarga kami digunakan untuk agama ya Allah. Pilihlah kami tetap dengan usaha dakwah, libatkan kami dengan bi'ah agama-Mu ya Allah daripada semua sudut. Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna lailatul qadr. Allahumma ballighna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay guys, Islam in Podcast, Syarul Rizwan, Ustaz Haris, Puris, saya Ahmad Sufi Ali. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau record je. Dia nampak sekali close.